Ha. Oh, besar. Dia besar. Duduk kat sini ya. Yang besar-besar duduk kat sini. Yang besar duduk kat sini rupanya. Oh, pasal besar ni besar. Oh, dia duduk sini ni. Duduk kat sini rupanya. Wah, besar. Ni kasar. Padu. Dalam. Lengur tangan ni. Oh. Kan? 20 meter kot. Biasa 56 meter kan? Ini 20 meter. Banyak kan? Alhamdulillah. Oh, ekor pecah weh. Ekor pecah. Dia kawanan tu. Alah, macam mana ni? Masa kau tengah siging dia ambil. Jahat tu. Oh, bulu aku ni makin lama hilang ni, sikit-sikit hilang. Oh, nak ya Pak Karib. Oh, jangan. Apa bang? Bulu aku putih ni makin lama hilang dah, sikit. Yang naik tadi bang? Sekut ni. Sekut je? Sekut sama awak. Yang naik tadi? Sekut awak. Sama? Sama Tak ada lah. Guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari pukul 12 guys. Turun lewat hari ni guys, turun. Aku turun lewat. Aku turun sama dengan Fahmi dengan Daus. Turun lewat hari ni. Okey guys, macam biasa hari ni aku bawa kayak model bag daripada kedai kayak Pesi Melaka. Korang nak pakai kayak IB, boleh datang kedai kayak Pesi Melaka dekat Jalan Tunku Kudu bersebelah dengan Bait Tanah. Okey guys Sekejap aku nak tolong member aku nak turunkan ni. Sekejap Cepat lagi sikit. Sekejap tak boleh. Sekejap tak boleh. Kejap apa boleh. Tak dia dah ni dah. Kejap okey dah. Dah. Dah Okay guys. Terus spot sekut. Tu pergi air kotor ni dekat darat. Baik. Wah, dia dah ni dah. Okay, aku dah sampai spot. Spot dia sekarang dia kelakar sikit ni. Allah lucut. Allah. Lucut. Aduh. Makan lagi. Apa dia? Jauh ni. Lain macam ni. Tahu? Oh, jauh lah. Astaghfirullahaladzim. Ni apa ni? Buntal. Aduh. Kena tampar kot. Bulu putih itik. Macam okey ya. Ni masalah buntal suka pula ni. Dah macam mana pula?
Tak, biasa kecil. Kecil. Biasa rampik-rampik. Sikut. Makan lah bulu putih. Jadi. Alah, dia punya melonta tak boleh tahan. Makan lah bulu putih. Jadi. Nampak bulu putih nampak? Kecil sikit dah, bulu intik sikit je. Dia ada bawah ni. Ada nampak bintik-bintik kecil dia. Macam semut. Si dia ni nampak tu. Tapi laju baru. Angin tiup. Nak kena tunda-tunda sikit lah. Tak cik melayang lah sangkut. Ni tak disangkut nampak. Sayang je. Kena lagi nampak. Alah. Pakai 20 gram je terus. Kecil ni, kempit ni nampak. Nampak kempit nampak. Tapi hanyut laju lah nampak. 2.41 tau. Oi, laju sangat arus. Aduh, lajunya. Angin dah masuk guys. Angin masuk, ikan pun masuk. Tapi itulah. Kena cepat daripada dia ni. Strike. Dia dekat sini, dia dekat sini. Dia dekat depan ni. Lepas tu ada anak ikan. Tu aku datang kan kat sini, tak di belakang. Tapi hanyut laju. Penat. Oi, besar ni. Kempit. Bulu dah pendek dah, bulu nampak. Bulu dah pendek sikit dah. Kena letak dua, tak boleh letak satu. Oh, besar. Dia besar. Duduk kat sini lah. Yang besar-besar duduk kat sini. Yang besar duduk kat sini rupanya. Oh, pasal besar. Ni besar. Oh, dia duduk sini ni. Duduk kat sini rupanya. Besar. Ni kasar. Padu. Dalam. Lengur tangan ni. Kan? 20 meter kot. Biasa 56 meter kan? Ini 20 meter. Bayangkan lah.
Alhamdulillah. Oh, ekor pecah weh. Ekor pecah. Dia kawanan tu. Alah, macam mana ni? Masa kau tengah siging dia nak diambil. Jahat tu. Oh, bulu aku ni makin lama hilang ni, sikit-sikit hilang. Oh, nak ya Pak Karim. Oh, jangan. Apa bang? Bulu aku putih ni makin lama hilang dah, sikit-sikit. Yang naik tadi bang. Sekut ni. Ikut dia. Sekut sama awak. Yang naik tadi. Sekut awak. Sama. Ha, sama Tak ada lah, lenguh tangan. Kena. Ni air surut pukul berapa? Tak apa, pukul 2.30, pukul 3 kita dah boleh kena naik lah. Sementara ni kita lanyak dulu. Laku lutik. Aduh. Shopee eh? Aku beli berapa ringgit lah. Ada cabut lah. Aku kejap lagi turun bawah ni. Aku kejap lagi turun bawah kejap. Test kat depan ni jap, tengok tak ada. Senyap terus. Dia lari, pecut. Tu kena tengok-tengok topong-topong kadang-kadang. Takut dia ada bau. Tak, belum naik lagi. Biasa gempit-gempit ni macam ni. Kuat. Saya juga. Okay guys, hari ni aku terus cabut lah guys. Dah pukul 3 dah. Tak boleh, takut tak ada air kat atas rem nanti. Tidak jadi berlodok ke orang. Okay guys, apa-apa nanti kau update lah guys. Pukul 12 lebih. Sampai pukul 3 cukup lah. 12, 1, 2, 3. 3 jam je mancing guys lah. Okay guys. Okay guys, aku dah sampai. Ni aku update hasil aku guys lah. Semua dalam, tapi itulah, banyak rempit-rempit lah guys. Tak ada yang besar-besar. Semua rempit-rempit. Rempit sahaja. Rempit. Yang besar-besar semua dah kena ambil dengan ni. Dengan dak daus. Dam, yang besar-besar kat sini. Besar tu, besar-besar dekat sini. Cantik kalau dia. Kalau dia cantik. Dia kalau masuk air terus, dia dia macam pudau dah ni. Kalau apa? Masuk laut ni, gantung. Wakil tu pipi siku yang cantik. Lain? Apa tu ambil dia? Mana? Dia Tengok. kecil. Tengok mana? Besar. Besar tu ambil dia. Aduh guys, tengok. Boleh lah tu, muka ada senyum sikit lah. Pakai teratur, tak penat sangat. Dapat ikan besar lagi dia. Gempit-gempit je guys lagi. Kalau Adam kata tunggu le korang, aku dia terasa. Ni hasil aku guys. Alhamdulillah guys, syukur.
Alhamdulillah. Itu je lah yang besar-besar semua tak ada. Hari ni cuaca ada biu sikit guys. Aku pun tak tahu macam mana. Kejap hujan lah, kami balik. Okay guys, itu saja guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang daripada Pantai Siring. Pantai Siring ada barang guys. Mana lagi? Melaka lah.